Apakah hukum perempuan makan pil cegah haid pada bulan Ramadan supaya tidak datang haid? Dengar baik-baik. Bila perempuan ini, dia ni kalau tak makan pil, dia akan haid period lebih kurang seminggu. Jadi dia hanya dapat puasa lebih kurang 3 minggu. 23 hari, 22 hari boleh puasa dan dia tinggal puasa 8 hari atau 7 hari. Jadi dia nak makan pil supaya haid dia ni lepas raya baru mari. Jadi dapatlah dia teruskan puasa 30 bulan. Hukumnya harus. Syaratnya tidak memudaratkan diri. Harus tu makan tu. Tapi perbuatan nak dapatkan, nak tahan haid supaya puasa terus, makruh. Yang tidak makruh ialah perempuan makan pil tahan haid kerana nak tawaf. Faham lagi? Kerana tawaf ini menyukarkan dia kalau dia dalam keadaan period. Kerana dia nak mari balik jauh. Bukan duduk di Mekah, duduk Selangor. Ada pun puasa, hukumnya makruh. Sebaiknya kita tak makan pil, kita teruskan seperti yang dilakukan oleh Ummul Mukminin. Sahabat-sahabat perempuan di zaman dulu, mereka ini time puasa, mereka berpuasa. Masa haid, mereka tidak berpuasa. Itu yang lebih baik. Kerana haid itu bukan tanda tidak sihat. Haid tanda sihat.